Oh bersama. Merot, take action saja lepas Ismail. Pada hari ini saya sedang buat liputan untuk aktiviti mentas sekolah menengah agama Haji Ibrahim Rambau. Jom kita tengok. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah, menggapai kita, tabah menghadapi cabaran. Harapan untuk usahakan sekali. Saya mengharapkan pelajar-pelajar kita dapat buat yang terbaik. Kita dapat pilih yang the best dalam kalangan the best untuk kita hantar ke peringkat daerah, terusnya negeri dan kebangsaan. Apa cabaran sepanjang mentadesa? Training hard banyak cabaran. Bagi saya tak ada cabaran. Ada cabaran. Bagi saya semua cabaran tu just have fun je. So tak ada pressure sangat. Bagi saya tak ada sangat cabaran lah. Saya enjoy. Pada kali ini kita akan interview pemenang-pemenang acara P18. Okey. Jap! Okay, saya tak banyak lah tips sangat tapi share je lah. Okey. First, solat yang waktu wajib lah Lepas tu, kita kena konsisten training. Kalau boleh, awal 3 bulan lah Doakan banyak. Doa banyak dekat Allah supaya dapat dimudahkan segala urusan. Perasaan saya happy lah sebab saya dapat kekalkan Johan saya 3 tahun turut-turut. Alhamdulillah. Itu je dari saya. Perasaan saya gembira, terharu daripada tahun lepas. Saya dapat nombor 2 je. Mungkin tahun ni pun, tahun ni dengan tahun lepas rezeki saya. Perasaan saya rasa gembira sebab saya dapat top 5. Lepas tu saya gembira sebab saya dapat banggakan mak bapak saya. Walaupun sama, saya happy lah sebab dapat top 3. Saya dapat banggakan mak ayah saya. Aktiviti sukan bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan, tetapi ia juga dapat mengeratkan hubungan keluarga sekolah menengah agama Haji Ibrahim Rambau. Sekian dari kami. Jom. Saya cakap pada 10 PM. Jadi okey dia tak dapat kerja. Sekian dari kami kru TVPSS main. Apa cabaran sini betul ni? Tahun ni saya kenapa saya bercabar sebab kawasan tadi berbukit, jadi saya tak boleh nak push lagi dah. Itu yang saya pancit. Saya dah pancit dah. Saya tak boleh buat apa-apa kan. Perut saya dah kram sampai ke atas dah. Itulah. Terima kasih. Bye.